kelapa buah berangan. Kali ni Cik Yam di Limbungan. Kalau anda mencari unit yang dekat dengan tengah bandar, privasi terjaga dan dah siap renovate lengkap dengan tabletop dan kitchen cabinet, unit ni paling sesuai. Bukan tu je, unit ni pun sesuai kalau anda nak buat duduk sendiri ataupun investment. Macam yang anda nampak sekarang, carport unit ni luas kan? Nak parking 2 kereta pun selesa. Nak letak motor sekali pun masih lagi muat. Okeylah, jom ikut Cik Am tour dalam unit ni pula. Kita tengok sendiri macam mana keadaan unit ni. Tadi dah tengok depan, bahagian carport pun dah ada bumbung, dah boleh masuk 2 parking. Ruang tamu cukup besar, sangat besar. Bilik bawah pun dah ada. Kalau bawa parent dah tak perlu nak naik atas, bilik bawah pun dah cukup. Kitchen cabinet dah cantik, everything dah cantik. Rumah tengah bandar, dekat Jongkong Walk, dekat dengan tempat orang suka minum cendol Kampung Hulu. Jom Cik Yang tunjuk dulu dapur rumah ni. Unit double story terrace kali ni berstatuskan leasehold nan bumi, berkeluasan 1,539 square feet dan build up 2,156 square feet. Unit kali ni ada 4 bilik dan 3 bilik air tau. Inilah kawasan ruang tamu unit ni. Bukan setakat ruang ni luas dan selesa je tau, tapi anda boleh letak satu set ruang tamu. Sesuai sangat untuk rehat-rehat bersama keluarga sambil santai tengok TV ataupun luangkan masa hujung minggu bersama. Macam yang anda nampak tadi, nak letak meja makan pun masih ada ruang kan? Bila bahagian dapur yang dah cukup lengkap dengan kitchen cabinet dan tabletop ni, anda dah tak perlu risau tentang kos nak buat kitchen cabinet dan tabletop lagi. Semua dah siap lengkap dan sedia untuk digunakan. Dekat tingkat bawah ni juga ada satu bilik, jadi bolehlah anda jadikan bilik ni sebagai bilik tetamu ataupun bilik parents. Naik-naik tangga je, anda dah boleh nampak ruang tamu yang boleh dilengkapi dengan kabinet TV, meja, bincang ataupun nak letak pasu bunga pun boleh tau. Bolehlah anda sekeluarga berehat di ruang tamu atas ni. Bilik master unit kali ni pun sangat-sangat luas tau. Macam yang anda nampak, ada siap attach sekali dengan balcony dan bilik air. Puas tak tour unit ni dengan Cik Yam? Kalau tak puas, kena cepat-cepat contact Cik Yam untuk set masa viewing tau. Jangan lupa juga tekan button like dan subscribe supaya tak terlepas untuk tengok video Cik Yam ni. Nampak? Kan Cik Yang cakap tadi, rumah dah besar, ruang tamu dah cukup besar. Rumah ni dah siap ada dapur sendiri. Tak payah nak ngadu-ngadu dapur sempit ke apa. Dapur pun dah cukup besar. Dah ada kitchen cabinet, dah ada tabletop. So cukup best lah rumah ni. Unit nan bumi lagi. So siapa yang cari rumah yang area dekat tengah bandar, Bandar Hilir dekat, Jongkong Walk dekat, semua benda dekat. So semua cukup lah lengkap. So you all yang dah tengok video Cik Yam, jangan lupa tekan button subscribe. Jangan lupa komen. Siapa nak jual rumah pun boleh komen Cik Yam laju-laju. Nanti Cik Yam pergi ke sana. Jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye.